sejahtera diucapkan kepada para penonton K7 Al-Fatih TV Channel. Pada hari ini iaitu tanggal 19 Disember 2025, Sekolah Kebangsaan Sulawesi Utara atau SKSU Lestari sedang mengadakan pengawitan Green Flag Eco School 2025 di Dewan Dato' Haji Muhammad Badir. Mari kita saksikan. Pengauditan Green Flag Eco Schools 2025 di Malaysia merujuk kepada proses penilaian tahunan bagi sekolah yang menyertai program Eco Schools Global di mana sekolah perlu mencapai 300 melata melalui 7 rangkaian Eco Schools dalam tempoh tertentu yang kebiasaannya melibatkan persediaan pelaksanaan projek seperti projek cipta semula, penjimatan tenaga dan lain-lain. Pelaporan dan kemudiannya audit fizikal oleh penilai bertauliah dengan kadar bayaran yuran tertentu dalam usaha untuk mendapatkan anugerah Green Flag Able Prestige. Untuk makluman para poditor sekalian, pengauditan Green Flag Eco Schools 2025 di SKSU Utara dimulakan dengan sambutan ketibaan penilai-penilai bertauliah di Dewan Dato' Haji Muhammad Badir, disusuli dengan iringan nyanyian lagu Sekolahku Lestari oleh murid-murid tahun 6. Selepas itu, pengauditan diteruskan lagi dengan pembentangan pelaksanaan program Eco School di Sekolah Kebangsaan Sulawesi Utara dengan lebih terperinci bersertakan dokumentasi setiap proses pelaksanaan oleh Muhammad Muaz bin Jasmi, Nur Alisa Itani binti Muhammad Azrul Nizam dan Kaila Alisha binti Muhammad Alham. Tema yang kedua iaitu kesihatan. Melahirkan murid yang sihat, pembedahan kepada gaya hidup aktif dan Sesi soal jawab secara spontan juga telah berlangsung pada sesi pembentangan ini sebagai penilaian terhadap tahap pengetahuan dan keterlibatan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program Eco School di sekolah. Mana KPM itu sebenarnya? What are they been doing? Macam sekarang contoh. Selepas itu, pengauditan diteruskan lagi dengan pameran dan penerangan tentang pelbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh Sekolah Kebangsaan Sulawesi Utara oleh para murid yang terlibat kepada para penilai. Antara projek inovasi yang telah dipamerkan adalah Uncang Teh Bunga Talang, Solar Pesticider SPC, Biodegradable Cat Litter BioSCL, Greenwash Tag, inovasi EMH2O Effective Microorganism Alkaline, inovasi KMR Hook to Learn H2L, dan inovasi Note Dragon. Selepas itu, para penilai dijemput pula untuk menyinggah ke sebuah sudut lamai berleruai di mana beberapa syekh murid sekolah kami mempersembahkan proses pengorengkan keripik wayang Brazil di mana wayang Brazil tersebut baru sahaja dipetik segar daripada sekeliling kawasan laman dapur sekolah kami.
Para penilai juga dihidangkan dengan minuman jus roselle serta air koktel campuran buah dan roselle yang juga telah dipetik daripada pokok-pokok buah roselle yang ditanam di sekitar kawasan persekolahan. Selepas itu, para penilai dibawa melawat laman dapur sekolah pula serta kawasan-kawasan penanaman tanaman herba dan tanaman lain yang berkhasiat dan banyak manfaatnya di dalam kawasan pekarangan sekolah. Kemudiannya, tepat pada jam 12.30 tengah hari, para penilai akhirnya mengumumkan keputusan pengauditan Green Flag Eco School 2025 bagi Sekolah Kebangsaan Sungai Sepu Utara, di mana alhamdulillah Sekolah Kebangsaan Sungai Sepu Utara telah berjaya meraih pengiktirafan Green Flag Eco Schools 2025 tersebut. Alhamdulillah. Seikhlas ucapan tahniah diberikan kepada Tuan Guru Besar iaitu Puan Siti Sapuramita Abu Bakar, barisan pentadbir sekolah, semua guru yang telah banyak menyumbangkan idea, tenaga dan usaha dalam merancang dan melaksanakan program Eco School di sekolah. Semua murid yang telah terlibat dalam program Eco School sekolah dengan penuh berani dan berketerampilan tinggi, staf-staf sokongan sekolah yang juga telah banyak memberikan sumbangan, tenaga dan usaha dalam menyempurnakan program Eco School ini, dan pihak PIBG serta komuniti luar yang juga telah banyak memberikan sumbangan yang penuh bermakna di dalam merealisasikan dan menjayakan program Eco School di SK Sungai Sepu Utara. Akhir kalam, pengiktirafan Green Flag Eco Schools bukan sekadar satu pencapaian, tetapi menjadi langkah permulaan penting bagi sekolah untuk membina ekosistem pendidikan yang lestari, seimbang dan berdaya demi masa depan generasi akan datang. Oleh itu, diharapkan agar amalan hijau seperti pengurusan sisa penjimatan tenaga dan air serta penjagaan alam sekitar dapat menjadi budaya harian warga sekolah serta melahirkan murid yang berilmu, peka dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, seterusnya menjadi duta kelestarian di rumah dan komuniti setempat, insya-Allah. Itu sahaja dahulu liputan kami pada hari ini. Sila tekan butang like, share, komen dan subscribe jika anda terhibur menyaksikan liputan kami pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam SKSSU Lestari.